Laksamana Tan Sri Ramlan bin Muhammad Ali mula berkhidmat dengan TLDM pada 2 Januari 1970 dan menjalani latihan asas di Britania Royal Naval College, BRNC, Dartmouth, United Kingdom. Beliau telah ditauliahkan sebagai pegawai TLDM dengan menyandang pangkat Lieutenant Muda pada 2 Januari 1972. Berkepakaran Navigasi dan Principally Warfare Officer, PWO. Memegang jawatan PTL pada tahun 2006 dan bersara dari perkhidmatan TLDM pada 31 Mac 2008. Detik-detik kegemilangan beliau termasuk ahli tem Project Landing Ship Tank, LST, berpangkalan di Amerika Syarikat dari tahun 1976 hingga 1977 dan menjadi pegawai panduara pertama KD Raja Jarum dan sekaligus pegawai panduara kanan Skuadron LST. KD Raja Jarum dan KD Sri Banggi ialah kapal TLDM yang pernah merentasi Lautan Pasifik, berlayar dari San Francisco ke Woodlands, Singapura. Ketua Item Project Action Speed Tactical Trainer, ASTT, berpangkalan di Farnborough, UK, dari tahun 1982 hingga 1983. Beliau ialah salah seorang perintis di Pusat Taktik Maritim TLDM, Pustakmar, bersama Tan Sri Mohd Anwar bin Muhammad Noor, bersara, pada tahun 1978, antara dua pegawai TLDM pertama yang menyandang kepakaran PWO. Mereka bentuk pelaka kapal KD Sri Indra Sakti, Pustakmar, KD Laksamana Hang Nadim, KD Laksamana Tan Pusma, KD Laksamana Muhammad Amin dan KD Laksamana Tun Abdul Jamil. Mengetuai tem projek kapal ronda TLDM dari tahun 1994 hingga 1996 dan kemudiannya menjadi ketua pengarah pertama projek kapal ronda TLDM dari tahun 1996 hingga 1998, menjadi Exercise Director, XD, bagi Exercise TLDM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Five Power Defence Arrangement, FPDA, dan pernah dilantik sebagai XD bagi Ex Pahlawan 2002 iaitu Exercise Medan 3 hikmat terbesar dalam ATM yang melibatkan lebih 20,000 anggota, 2,000 kenderaan, 35 kapal perang dan 30 pesawat udara. Berkhidmat sebanyak 3 kali di markas ATM sebagai Ketua Pengarah, Latihan Bersama, Laksma, 1999-2000, Asisten Ketua Staf, Operasi dan Latihan, Laksda 2002-2003, dan Ketua Staf, Laksda, 2004-2006, Panglima Angkatan Bersama yang pertama pada tahun 2004, apabila Pemerintahan Angkatan Bersama ATM ditubuhkan. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.